Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, apa khabar semua fans-fans Ilham Noor, paling Ilham Noor tersayang sekali. Apa khabar tim-tim paus, tim-tim jerung, kakak-kakak jerung, kakak-kakak badak, semua ada jangan risau. Okay, so hari ni Ilham terlebih, orang kata apa, terlebih macam, bukan terlebih vitamin orang kata, terlebih excited. Sebab apa? Sebab untuk pengetahuan korang, sekarang ni Ikmal, ketua korang tu dah ada dekat dalam rumah ni ya. Tetapi hari ni aku ada nak buat something, konten yang paling lama aku dah tak buat aku rasa. So konten ni adalah konten prank. Okay, Prank apa tu Abang Ilham? okay, hari ni aku nak pergi pinjam ular, haiwan ular yang kawan Ilham punya. Ilham nak pinjam, Ilham nak bawa balik dalam rumah. Nanti planning dia adalah kita akan buat macam satu konten lain lah, konon-kononnya macam contoh mystery box ke macam tu lah kan. Nanti kita akan isi sabar jap. Nanti kita akan isi ular tu dalam apa? Dalam kotak mystery box tu lah. Nanti pandai-pandai lah nanti kita buat macam mana sebab aku nak tengok je reaction Ikmal ni macam mana. Sebab dia ni takut dengan ular, dia takut, dia geli, semua dah ada package ya. Tapi aku nak pergi ambil ular ni, ular yang tak berbisa lah. Okay, ular dia kecil, bukan anak ular lah, tapi dia memang spesies dia memang kecil dan dia tak berbisa, dia comel dan dia lawa. Yang mana pernah tengok live aku sebelum ni, dia pernah nampak aku pernah pegang ular. Tapi Ikmal, ketua korang tu, belum lagi pernah nampak aku pegang ular tu. Okay, so jomlah aku nak pergi ambil ular ni. Aku dah excited sangat ni. Okay, let's go guys. So hari ni korang kena teman aku. Okay, kenapa kamera aku sengit? Ke memang tangan aku sengit? Okay, so sekarang ni dah petang tau korang. Tapi macam mana pun aku tetap kena pergi ambil juga ular tu. Sebab nanti kita tak dapat tengok lah reaction Ikmal Noor macam mana kalau nampak ular depan mata. Nanti aku nak sudah pegang tau, nanti aku pegang betul. Okay, tapi untuk sekarang ni kan, macam korang tengok dekat sisi-sisi luar ni, korang nampak mungkin dalam kamera dia macam terang tau, tapi hakikat dia mendung. Okay, sempena tahun baru Cina ni, tahun ni hujan. Sekarang ni pun mendung, macam memang nak hujan lah. Hari ni berapa kali hujan, cuma aku je tak apa nak sedar sangat. Aku kena rushing sikit ni sebab dah pukul 6.10 minit. Aku tak nak sampai rumah time-time maghrib sangat. Nanti kalau aku dah sampai tempat tu, ular semua dah dapat masuk dalam kereta, aku on semula kamera. Okay, bye-bye. Okay guys, so sekarang kita dah dapat ular. Okay, aku plan ni nak ambil satu je ular, tapi kawan aku tu dia pergi bagi 3 ular. Meh kita tengok Okay, so sekarang kawan Ilham dia bagi ular dalam packaging macam ni. Okay, so sekarang dia memang tak nampak lagi. Nampak ada 1, 2, 3. Yang bawah tu dia besar sikit. Nampak tak? Yang ni kalau Ikmal tengok ni, ketua korang tengok ni, mesti alamat tercicit kau. So ular ni dia bagi dalam beg semua. Memang dah siap makan, dah siap apa, air semua dah siap. Nanti kita tengoklah reaction Ikmal kat rumah nanti macam mana. Dan untuk pengetahuan korang, aku sampai dekat rumah kawan Ilham ni sebelum pukul 7. Tadi 6.10 minit kan. So tadi Ilham memang tekan tu minyak. Sebab tak nak terlambat sangat, terlambat pula. Tak nak terlalu lambat. Okay, sebab kita dah berjanji dengan orang sebab kita nak ambil ular tu. So alhamdulillah lah kita dapat 3 ular. Ilham tengah fikir ni macam mana kita nak set up nanti. Ilham kena ambil kotak, Ilham kena lubangkan, dan kita macam buat macam mystery box lah macam tu. Okay, pandai-pandai lah nanti. Kita main dalam satu challenge ke. Kalau salah ke, kita kena kita suruh selup tangan. Selup tangan kat dalam kotak tu. Dan kita akan tengok reaksi dia macam mana. Okay, dia punya ular ni dia tak patuk orang. Okay, nanti sampai rumah nanti kita tengok. Okay, let's go. Guys, sekarang ni Ikmal tengah tidur kat atas. So aku dah bawa keluar ular. Okay, ni adalah ular yang kecil sikit. Okay, nampak tak? Nanti aku masukkan footage dia. Yang ini paling besar. Ini paling besar, dia warna oranye. Okay, nanti aku masukkan footage dia juga.
Okey. Oh, gitu. Tak sabar aku nak Ikmal meloncat lagi. Dan so dalam box ni bukan ni. Dalam kotak ni aku ada beli, aku orang kata apa? Rembat kotak dalam bilik. Nanti dalam kotak ni aku dah siap lubangkan tau. Nanti kotak ni akan menghadap ke hadapan. Nanti kamera aku tak buat macam ni tau. Aku kerahkan daripada sana. Kiranya skrin kamera ni akan berada di sana. Kiranya Ikmal tak akan nampak apa yang kita buat. So dia tak akan nampak apa yang di bahagian depan ni. Tapi korang akan nampak. Ikmal tak akan nampak. Dan aku pun tak akan nampak. Dan ini adalah ular yang ketiga lah. Ular yang last sekali. Ular ni dalam ni. Dia warna gelap-gelap sikit. So aku dah tebuk kotak ni dah macam ni. Nanti kita akan suruh Ikmal teka apa benda yang kat belah dalam ni. Nampak ada jari sikit je. Kita akan suruh Ikmal teka haiwan apa benda nantilah. Okey. Kalau dia salah, kita akan tergejah dia. Takut juga, takut aku yang kena tergejah lagi. So pada malam ini kita akan menyaksikan Ikmal menjadi singa. Aku tak tahulah apa kesudahannya. Takut aku kena tidur luar rumah malam ni. Okey. Tunggu korang. Ni aku kena tunggu Ikmal bangun. Dan aku tak berani kejut dia. Kejut. Ada ular kat bawah ni sekarang. Dia ada kat atas. So aku harap kita punya prank kali ni menjadi sebab korang dah minta terlalu banyak sangat. Abilah buat prank kat Ikmal. Malam ni kita prank. So aku nak kata apa? Nak main sikit. Main sekejap ular ni. Sekejap ular ni tak berbisa tau korang. So ular ni nampak dapat pegang ular. Mula-mula takut juga korang. Mula-mula takut. Tapi last-lastnya sebab kawan aku cakap dia tak berbisa, tu aku berani pegang tu. Nampak? Rasa dia punya lidah ni geli-geli juga. Tapi kita kena buat tak tahu je. Sebab kena bagi dia jangan terancam macam tu kan. Nampak? Dan ular ni dia tak berbisa. Korang boleh main dia macam ni. Nampak? Malam ni kita akan tengok Ikmal. Adakah Ikmal jadi macam ni ataupun aku yang akan jadi macam ni ya? Korang nampak? Dah, jom kita letak dia dalam rumah semula. Okey, jumpa korang pada malam ini. Okey, bye-bye. Okey guys, selamat kembali. Apa ini dia YouTube channel dia. Masa kau nampak macam Ikmal tak mandi kan? Ya, betul. Tapi sebenarnya kau mandi je. Tapi aku nampak macam tak mandi. Mandi, cuma kita pakai baju kelawar ni kat rumah ni. Lepas tu ni tak bersiap. Ni muka macam ni. Kau isi pintu Sabar. Okey, so korang inilah ketua korang yang dah lama sangat korang tak nampak dalam YT channel Ilham sendiri. Okey, bukan cakap korang, Ilham pun memang lama dah tak jumpa Ikmal No ni. Yang jumpa tu dia macam bau. Dia macam bau angin tu kan. Macam Taknya. Okey tak, sebenarnya hari ni kita nak buat apa? Aku ni nak tidur tau tak? Nak tidur, lepas tu dia ni paksa buat konten. Tapi tak tahu konten apa. Tadi kau dah tidur puas kan? Tadi aku edit video untuk YouTube channel aku tau, yang aku upload tu. Tadi aku balik tu. Bukan kau tidur ke? Tidur apa? Aku edit video, aku post video tadi. Dah. Oh, akbar dia ni. Lah, dia yang tanya tadi. Aku jawab lah. Sekarang sabarlah. Sakit lah. Okey guys, so sekarang sebenarnya aku dengan Ikmal kita nak main satu permainan iaitu Mystery Box. Wow! Mystery Box! Macam tu? Bapaknya dia ni. Mystery Mystery Box apa pula? Kita ni nak bulan puasa, aduh. Apa benda Mystery Boxnya? Sebenarnya sebelum puasa, kita masuk puasa ni kita nak main satu macam Ada duit? Duit raya macam tu? Ada. Tapi dalam kotak tu aku akan isikan something yang engkau tak tahu tapi aku tahu. Okey, faham. Jadinya aku macam kena teka lah. Kena teka. Ada berapa barang? Ada 3 barang. Benda apa? Tiga-tiga tu mana boleh aku tahu lagi. Engkau ni lah. Tapi syarat dia macam tu lah. Tapi kalau engkau kalah, engkau salah, ada denda dia. Okay, denda dia apa yang aku cakap kau kena buat. Okay. You understand? Understood.
Understand. Understood? Okay, so sekarang aku macam terlebih excited hari ni. Sebab apa? Sebab Kenapa ni cepatlah? Kita orang nak tengok ni, betul lah korang? Kita bosan. Ya. Okay. Cepat dah sikit, kewasan. Sebelum tu kau kena tutup mata dulu. Dah. Okay, sabar. Okay? Benda je lah box lah itu lah ini. Okay. So sekarang kau boleh buka mata. Okay. Okey. Kau nampak sekarang? Nampak? Ini adalah kotak tisu. Macam mana kau tahu ni kotak tisu? Aku beli kat TikTok shop banyak. Agaknya banyak ke? Alah, orang tahulah. Orang yang tengok video ni pun tahu ni kotak tisu lah. Bapak ni lu. Okay, sabar. So sekarang aku dah isi barang di hadapan. Okey, betul. Okay, tapi sekarang ni aku nak engkau kena celup tangan kau dan kau kena teka apa benda barang yang aku letak kat dalam ni. Kena teka. Kena teka. Okey, sekarang. Tak besok. Sekarang le. Mana nak celupnya atas ni tu tutup. Agaknya aku tak tutup ke? Kena ada lubang dia lah, barulah cantik. Tak, ni nampak tak? Aku dah buka sikit dah ni. Sabar jap. Buka macam mana? Macam ni. Okey. Masukkan je. Masuk tangan. Okey. Sabar. Okey. Ish. Kenapa kau tu berbau lah? Engkau punya sabar. Berbau amis. Engkau punya sabar. Dia ni gagak. Okey. Kita try. Try. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu? Okey. Kau kena rasa seluruh dalam tu. Okey? Kau kena rasa. Aku dah rasa dah seluruh alam. Macam bekas je. Bekas apa? Kau kena bagi tahu bekas, tapi dalam bekas tu inti dia apa? Isi dia apa? Memang taklah aku nak celup-celup tangan aku dengan aku tak tahu benda apa dalam tu. Kau kena teka. Permainan dia memang macam tu. Sekejap. Aku tak tahu benda dalam ni. Aku ajar. Sabar jap. Kau kena teka. Kalau kau betul tekaan tu, itu untuk kau punya. Tapi salah, kalau salah... Aku tak tahu benda apa tak nak teka. Aku tak tahu. Benda apa? Benda apa? Benda apa? Aku tak tahu. Okey, kau betul-betul dah kalah ke apa ni? Kau dah surrender ke belum? Apple. Dalam Apple. Tupperware. Buah dalam Tupperware. Lagi? Kucing. Agaknya kucing boleh masuk dalam bekas. Tak tahu. Okey, betul tak tahu ni? Tak tahu. Okey. Kau nak tahu tak? Nak. Okey, kalau kau nak tahu kau kena tutup mata, tertutup mata. Top. Diam. Okey, sabar. Okey, aku ambil ni. Okey, sabar jap. Aku tutup mata ni. Kau tutup. Tak boleh buka dosa Dia tu yang best-best. Jangan yang tak best. Ya. Aku dah buang masa dah ni. Ya. Aku bagi untuk kau mesti best-best punya. Sabar, kau jangan buka mata. Kalau kau buka mata dosa besar. Okay, sabar jap. Sabar jap. Cepatlah. Berlamat. Lambat. Alamaknya. Okey. So, kena aku terlambikkan ke kau nak pegang sendiri? Biar aku pegang sendiri je lah. Aku tak tahu benda apa. Benda apa? Benda Sabar. apa? Dia benda hidup ke? Dia terapung ke? Dia boleh terbang? Burung? Takkanlah burung dalam Tupperware. Ada je sila Tupperware betul lubang-lubangkan lah. Dia boleh hidup. Apa? Ikan? Sabar. Ada ikan terbang lah. Okey. Dah buka dah Tupperware. Dah buka dah. Aku dah buka dah Tupperware tu. Okey. Rama-rama. Kupu-kupu. Tak, benda tu kalau kita buka dia jadi tempat benda lain. Apa ni? Anak ayam. Salah. Betul? Kau banyak teka haiwan ni. Ke kau buka mata ni? Mana ada? Dah aku cakap boleh terbang. Takkanlah manusia. Sabar. Makcik kau. Kenapa? Tak ada apa. Ha? Tak ada apa. Yang benda pelik lah mah. Aku kempuk dengan kau. Benda apa? Cepatlah. Okey. Dalam kiraan 3 buka mata 1, 2, 3. Ilham! Ular! Sumpah ular Ilham. Ilham! Ular Ilham! Ilham, misi kat sana.
Apa kau ni? Kau nak gimana? Kau dekat. Datang dekat. Tak nak. Datang dekat. Tak nak. Kau tunjukkan kamera orang yang tu. Tengok, jangan bagi kat aku. Ilham. Betul. Ilham balik. Ni. Janganlah. Dia orang tak nampak lah. Tunjuklah kat dia orang. Jangan tunjuk kat aku. Ya, nampak ni. Tak berminat lah aku tengok ular ni. Ulan ni lawa lah, comel lah. Diorang dah post Sebelum aku halau kau keluar dari rumah ni. Jangan ke binatang ini. Ya Allah. Binatang ni punyalah comel. Lantak engkau lah kalau kau nak kata dia comel ke muka macam Wahidah ke apa, Kak Zida ke, Khaira ke, siapa lagi? Akak Jerung ke. Kau letak Nampak? balik. Kau letak balik dalam Tupperware aku ni. sebelah Kau kanan je. letak balik dalam Tupperware ni. Ular ni nama dia cook snack. Ular jagung. Ular yang tak berbisa dan ular... Cook. Bukan cook. Jagung corn. Corn snake. snake. Kau nak apa kuk-kuknya? Kau nak masak ular ke? Di mana tahi dia? Takkan ular ni tak ada tahi? Takkan lembut senyummu. Tadi aku cakap ada 3. Jangan cakap 3 ular. Tak. Tiga-tiga bukan ular. Okey, kena tengok tak barang yang kedua? Aku rasa ular. Tak. Kau jangan jadi Ilham. Aku dah rasakan ular. Patutlah macam tadi kau kata kau nak keluar. Kau memang tahi. Korang. Betul-betul ular lah dibawa. Aku dah kata dah. Aku dah kata. Aku dah kata dah. Apa yang kau kata? Ya Allah, itu besarnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Yang bawah ni besar weh. Yang oren ni besar weh. Ya Allah. Ya Tuhan. Ilham, aku dah nampak air kencing dia lah. Mana? Kuning-kuning tu. Kau ni apa benda kau buat ular ni, Ilham? Ni bukan air kencing dia. Kau jangan kau bagi aku. Kau jangan bagi aku. Apa manfaatnya kau bawa ular balik rumah? Manfaat dia ada. Cuba kau pegang yang besar tu. Kau cakap kau berani sangat. Oh, kau cakap aku Pegang. Kalau aku dapat pegang, Pegang lah. kau bagi apa kat aku? Kau nak bagi apa? Apa aku nak bagi kau apa-apa? Bagilah aku sebagai sagu hati. Dia pegang dia ada cara, okey? Belai dulu tau. Yang besar ni dia tak ganas tau, okey? Getong. Ilham. Ya Allah, Ilham. Punya banyak benda kat dunia kau boleh buat baca Yasin malam Jumaat apa benda semua kau bawa boleh ular. Itu besar. Sumpah aku nak muntah ya. Sumpah aku nak muntah tengok badan dia berkilat-kilat. Kilat-kilat. Dia datang kat aku, dia datang kat aku. Kau jangan sampai aku tarik ular ni. Aku tarik ular ni macam aku tarik tali. Nampak? Nampak? Ular. Astagfirullahalazim. Cubalah kau pegang. Tak nak. Pegang macam ni nak, sikit. tak nak. Pegang badan dia. Kepala dia aku pegang. Kau faham tak? Tak nak. Tak nak. Kepala dia aku pegang. Tak nak. Kau review seseorang. Kau review seseorang. Sampai hati dia lari macam tu je. Okay, so sekarang ni macam ni lah ya keadaannya korang. Aku dah cakap dah, ini mood dia tengah baik sikit ni. Kalau tak aku ni dia kena tidur luar rumah dah ni korang. Ya Allah ya Tuhanku. Okay, so tak apalah. Ketua tak ada pun tak apalah. Awak ni nak pergi mana pula? Okay, ketua tak ada tak apalah. So biar kita lah ya yang mereviewkan ular-ular ni. Ular-ular ni. Okay, so ular ni dia tak berbisa korang. Korang jangan risau. Dan dia tak perlu lesen pun untuk membela dia. Okey, tapi korang bayangkan budak kecil pun boleh main dan dia tidak berbahaya. Dan cara dia makan dia pun senang. Seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Okey, nampak? Nah, ini hadiah untuk kau pegang ular besar. Ya Allah, terima kasih. Kau jauhkan ular ni daripada aku. Okey. Sebelum aku Tapi korang mula-mula kan, aku memang takut juga korang permulaan. Tapi
second time semua aku datang jenguk dia semua, dia dah okey. Okey? Kalau korang nak bawa untuk tidur pun tak ada masalah. No problem, okey? Sekarang ni aku dah dapat. Inilah cara aku untuk aku mendapatkan duit dengan senang, ya. Buat konten macam ni. Lepas tu dia dah kalah. Okey? Dah lah kalah. Okey? Ya Allah. Dan badan dia sangat-sangat lawa. Mari aku review sikit. Nama dia Rokiah. Okey? Nama dia Rokiah. Okey? So kita boleh lepaskan dia, jangan risau. Okey? Nampak? Korang nampak tak? Aku lepas di atas meja macam ni je. So korang, terima kasih yang mana dah menonton daripada mula sampai lah akhir ni, ya. Terima kasih. Geramnya aku. Macam Cleo. Ni kalau kau bagi Cleo ni sedap ni. Stop it. Get some help. Terima kasih pada korang yang dah like, comment, share dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Ilham Noor dan juga Ikan Mano. Okey? Dengan itu, tamatlah sudah video prank ini, okey? Jumpa korang di next content akan datang, okey? Bye-bye. Assalamualaikum.